Apa khabar? Bersama kita semula ialah Jeneral Jack Keane, penganalisis kanan Fox News. Jeneral Keane, terima kasih kerana bersama kami. Banyak maklumat dan berita hari ini. Dan saya ingin mulakan dengan meminta penilaian anda, Tuan. Kita berada dalam situasi yang sangat baik. Presiden telah meningkatkan tekanannya terhadap orang Iran. Mereka mula-mula menutup Selat Hormuz dan kemudian berjaya mendapatkan gencatan senjata. Mungkin mereka rasa sangat baik tentang itu dengan harapan, dan lihat apa yang berlaku di sini. Kami telah mengenakan sekatan. Itu adalah keputusan Presiden Trump. Dan semuanya berubah akibat daripada itu. Dan sebabnya agak mudah. Sekarang kita memegangnya dengan kukuh di tangan kita. Seluruh kelangsungan masa depannya. Seluruh ekonomi Iran sebagai sebuah negara. Kerana mereka 100% bergantung sebagai sebuah negara kepada minyak yang kini kita sedang sekat. Menghalang ia jatuh ke tangan mereka dari segi pengedaran minyak dan wang yang akan diperoleh daripadanya. Oleh itu, kita berada di landasan yang sangat baik. Tetapi saya juga, berdasarkan 47 tahun pengalaman berurusan dengan orang Iran, dan saya telah berurusan dengan Iran sebagai sebuah negara seteru, sepanjang sebahagian besar kerjaya ketenteraan saya. Dan sedikit selepas itu, saya mempunyai sikap skeptikal yang kuat terhadap mereka ini, Larry. Dalam erti kata lain, apa yang kita perlu ambil kira di sini ialah apa yang Iran janjikan kepada para perunding kita. Dan apa yang mereka benar-benar lakukan dari segi menandatangani satu kenyataan dan kemudian melaksanakannya. Kerana itu mungkin sesuatu yang berbeza. Jadi, apakah skeptisisme saya terhadap apa yang mereka mahu lakukan? Mereka mahu melanjutkan gencatan senjata ini selama mungkin kerana itu adalah sesuatu yang rumit. Dan kita perlu bekerja pada butirannya dan memanjangkan proses ini. Itulah yang mereka lakukan pada masa lalu. Kita perlu kekal fokus dan memberi tekanan kepada mereka. Apa yang perlu kita lakukan ialah memberi tekanan kepada mereka supaya mereka menyiapkan semuanya dalam tempoh yang ditetapkan dan memuktamadkan perjanjian itu. Dan kemudian kita selesaikan butiran secepat mungkin. Dan untuk memastikan segala yang mereka katakan akan dilakukan benar-benar dipenuhi, mesti ada satu proses berasingan untuk mengesahkan perkara itu. Dan itu bermakna kebenaran untuk masuk ke Iran di mana-mana saja pada bila-bila masa tanpa pemeriksaan di mana-mana saja pada bila-bila masa. Ini tidak pernah berlaku dalam 47 tahun sejarahnya, termasuk IAEA. Mereka diberitahu ke mana mereka boleh pergi dan ke mana mereka tidak boleh pergi. Dan kita perlu memecahkan paradigma itu. Kita sedang berurusan dengan keseluruhan proses masa lalu, bagaimana mereka mengawal para pemeriksa dan bagaimana mereka menipu serta berbohong sepanjang tempoh itu. Rejim itu tidak berubah. Ingat apa yang berlaku di sini, Larry. Dan awak tahu tentang itu kerana kita sudah berbincang. Kita hanya tukar wajah dan nama. Kita tidak mengubah ideologi dan rejim itu sendiri. Mereka masih di sana, bertindak demi kepentingan sendiri dan mencari cara terbaik untuk pulih. Contohnya, perisikan menunjukkan mereka sedang berusaha memulihkan program peluru berpandu balistik mereka dengan cepat. Sebahagian besar berada di bawah runtuhan, begitu juga dengan pelancar mereka. Kita tahu mereka mempunyai kira-kira 1,000 peluru berpandu yang masih belum digunakan dan sekitar 100 pelancar. Dan mereka sedang memulihkan semua yang lain. Sekarang kenapa mereka bersusah payah melakukan semua ini? Mungkin kerana pada masa depan mereka tidak akan berubah walau sedikit pun. Dan kita perlu kekalkan sikap skeptikal ini. Saya bukan nak memperkecilkan perjanjian itu. Saya cuma cuba membawa sedikit realisme tentang dengan siapa kita berurusan di sini. Dan kita ada sejarah serta bukti tentang apa yang saya katakan di sini. Kita perlu sangat berhati-hati dengan apa yang kita lakukan di sini dengan mereka. Kita kena tahu dengan siapa kita sedang berurusan. Saya faham bahawa para perunding cenderung untuk berasa teruja apabila orang Iran kata mereka akan buat X, Y dan Z. Itu cuma kata-kata sahaja. Mereka tanda tangan satu dokumen yang kata mereka akan buat X, Y dan Z. Saya faham. Ia cuma sekeping kertas saja. Semua itu belum jadi kenyataan sampai kita betul-betul terbang ke sana. Mengeluarkan uranium yang sangat diperkaya.
Itu baru perkara sebenar, betul? Selain semua perkara lain yang kita juga perlu semak. Saya setuju sepenuhnya. Ini soal percaya. Tetapi tetap perlu semak sampai 100 kali ganda. Awak memang betul. Sudah tentu awak betul. Saya rasa apa yang Cik Trump katakan sangat penting dalam hal ini. Sekatan Laut akan kekal berkuat kuasa sepenuhnya dan hanya terpakai kepada Iran sahaja. Sehingga urusan kita dengan Iran selesai. Dan maksud saya adalah penting untuk kita terus mengawal supaya kita dapat memotong sumber wang, keuangan dan ekonomi mereka, betul? Dan melemahkan mereka. Tetapi sehingga proses yang dinyatakan itu selesai, ia adalah rumit. Mereka kata ia akan menjadi pemindahan uranium yang diperkaya daripada orang Iran kepada orang Amerika. Seperti yang anda perhatikan, itu tidak pernah berlaku sebelum ini. Mereka pun tak benarkan pemeriksa antarabangsa masuk. Itu sudah cukup menceritakan segalanya. Kita perlu merangka satu proses yang teliti dan lihat sama ada ia berkesan. Jika mereka benarkan ia berlaku sebelum sebarang konsesi dibuat. Tentera kita mesti kekal di lokasi dan embargo mesti dikekalkan sehingga operasi tamat. Ya, dan ada satu lagi perkara yang kita perlu ingat. Kita perlu kekal bersedia untuk kembali ke medan pertempuran. Tiada siapa yang mahu dengar perkara ini. Saya faham, sebab kita hampir ke penghujung dan semua orang berasa puas. Tetapi itulah kekuatan sebenar. Dan itulah yang membantu kita sampai ke tahap ini dan kita perlu sentiasa ingat perkara itu. Jelas sekali pasukan tempur kita di rantau ini tidak akan ke mana-mana. Pasukan Israel tidak akan pergi, tidak akan ke mana-mana. Dan kita tidak boleh. Dan kita perlu menyelesaikan perjanjian ini, mengumumkannya kepada umum dan berasa yakin dengannya. Kita perlu memastikan ada disiplin dan ketekunan untuk benar-benar memaksa mereka menunaikan apa yang mereka kata akan lakukan atau menunaikan apa yang mereka tanda tangani dan menulis apa yang mereka akan lakukan. Pada masa lalu, perkara-perkara ini sangat berbeza dan saya rasa kita telah menarik perhatian mereka. Saya tidak menafikan bahawa kita telah melakukannya dan sekarang kita menguasai mereka seperti tidak pernah sebelum ini. Ada sebab mengapa semua ini sedang berlaku. Kerana sokongan kita di sini adalah Presiden Donald Trump. Dia bertegas tentang perkara itu. Dia, apabila mereka menggadakan usaha, apabila mereka fikir mereka telah menaikkan taruhan dan menghentikan peperangan, dan mereka mempunyai kelebihan serta semangat untuk berasa puas dengan semua itu, maka dia mengambil alih dan mengarahkan sekatan. Bukan itu saja, tapi ingatlah, dia juga mengarahkan supaya selat dibuka yang masih kita lakukan, melindungi orang asing dan mengiringi kapal-kapal. Itu akan menjadi fasa 2. Dan mungkin tidak akan diperlukan sekarang, tetapi persiapan sedang dijalankan sekiranya ia menjadi perlu. Apa yang kita dengar daripada orang Iran adalah berita baik, bahawa mereka sedang membuka selat tanpa lagi menakut-nakutkan dan memaksa kapal-kapal. Dan kita harap itulah sebenarnya yang berlaku. Dan oleh itu, kita tidak perlu melakukan operasi kedua itu. Itu adalah berita yang sangat baik. Tetapi kita juga tidak boleh pasti tentang perkara itu. Maksud saya sedang membaca di situ tahu, amaran-amaran itu. Dan mereka mengaitkan pembukaan Selat Hormuz dengan gencatan senjata Lubnan dengan Israel. Nampaknya sentiasa ada banyak syarat dan mereka tidak bermain secara adil. Jadi maksud awak adalah untuk memaksa. Kita mesti kekalkan kawalan. Dan saya rasa Presiden Trump tahu tentang itu. Kita mesti kekal mengawal. Tentera tempur mesti sentiasa bersedia. Kita perlu mengawal Teluk Parsi, Selat Hormuz dan Selat Oman. Hentikan aliran wang dan minyak sambil mengekalkan tekanan. Tidak perlu tergesa-gesa untuk membuat urus niaga ini. Maksud saya, ia mesti dilakukan dengan sangat berhati-hati. Saya bimbang. Ada yang fikir, hujung minggu ini semuanya akan selesai. Tidak. Itu tidak mungkin. Ini adalah proses yang memakan masa. Boleh saya tambah sesuatu, Larry? Ya. Sudah tentu. Tentang salah satu topik. Itu. Presiden menulis di Twitter hari ini, tiada pengeboman Hezbollah oleh Israel. Dan saya rasa ada salah faham asas di sini. Mengikut terma perjanjian gencatan senjata yang telah dipersetujui oleh semua pihak, ini adalah gencatan senjata di Lubnan yang telah diterima oleh Hezbollah, Israel dan Lubnan. Dalam terma-terma ini, Israel dibenarkan menjalankan operasi pertahanan udara dan darat.
Jika Hezbollah menunjukkan bahawa mereka merancang untuk melancarkan serangan ofensif, jika serangan itu hampir berlaku atau jika ia benar-benar sedang dijalankan. Oleh itu, Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri menggunakan kuasa darat dan sudah tentu kuasa udara kerana ini memberi mereka kelebihan. Dan sudah tentu, inilah yang telah kita lihat dalam 6-7 minggu yang lalu. Dan sudah tentu, inilah yang dimiliki oleh Israel. Saya hanya ingin memperjelaskan salah faham itu. Saya rasa apa yang Presiden sedang beri reaksi ialah terhadap satu operasi ofensif yang berlaku berhari-hari sebelumnya di Beirut apabila beberapa bangunan apartmen telah diserang dan dimusnahkan. Kenapa? Hizbullah telah menjadikan bangunan-bangunan itu pusat operasi dan mengusir para penyewa. Mereka melakukan perkara itu di kawasan kejiranan Kristian dan juga di kawasan kejiranan Yahudi. Dan terdapat beberapa mangsa awam akibat daripada tindakan itu dari segi kerosakan sampingan. Saya cuma ingin memperjelaskan perkara ini. Dan sudah pasti Presiden kini sudah maklum tentang maklumat yang mengelirukan itu. Terima kasih Tuan, terima kasih. General Jack Keane, terima kasih atas kebijaksanaan dan pandangan anda. Kami amat menghargainya.